Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Atirah binti Muhammad Nur Izzat, Kru TV PSS Semi Indra SMK Indrapura. Hari ini kita menyaksikan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah atau MSSD bagi tahun 2026. Kejohanan yang berlangsung selama 4 hari ini telah menghimpunkan atlet-atlet berbakat dari seluruh daerah Zerantut dalam pelbagai acara trek dan padang. Semangat juang yang tinggi, disiplin yang cemerlang serta kesungguhan para atlet dapat membanggakan sekolah masing-masing dalam pelbagai acara. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri anda dan sekolah anda? Nama Nur Alisha, sekolah Sungai Tekau Utara. Nama Auni Nur Imani. Nama ni Isma. Apakah acara yang korang sertai? 4 kali 200. 4 kali 200, 200. 4 kali 200. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri dengan sekolah? Boleh. Waalaikumsalam. Saya Adam Fakrullah bin Jasni pada sekolah SMKA Tahap. Bagaimana perasaan anda selepas menamatkan pertandingan hari ini? Perasaan saya happy lah sebab saya dapat PB baru saya 11.60. Terima kasih. When you're gonna stop breaking my heart, I don't wanna be another one. Pray for the things I never done. Don't let go to my love. Cikgu, apakah perasaan cikgu apabila sekolah Zerantut Jaya dapat johan keseluruhan bagi MSSD Zerantut? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama sekali saya amat bersyukur kerana tahun ini diberi kesempatan berpeluang memenangi lagi untuk kali ketiga johan keseluruhan sekolah rendah MSSD olahraga untuk Tentera. Saya amat rasa bangga dan terharu. Saya amat berterima kasih kepada pihak pentadbir sekolah Sekolah Jatuh Jaya, guru-guru serta murid-murid yang komitmen berlatih sehingga mencapai kejayaan seperti hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Tahniah diucapkan kepada semua atlet, guru, jurulatih, pegawai kejohanan dan pihak penganjur yang telah menjayakan kejohanan olahraga MSSD Zerantut bagi tahun 2026. Semoga kejohanan ini menjadi platform utama melahirkan lebih ramai atlet cemerlang yang mampu mengharumkan nama daerah, negeri dan negara pada masa hadapan. Saya Atirah binti Muhammad Nur Izzat melaporkan untuk Kru TV PSS Semi Indra SMK Indrapura bagi kejohanan olahraga MSSD Zerantut.